Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke podcast kami Bicara Ramadan. Okey, tanpa menggunakan masa, saya memperkenalkan diri saya dahulu iaitu moderator anda pada hari ini, Ku Muhammad Ashraf dan tidak lupa juga saya akan memperkenalkan panel kita iaitu saudara Tuah Mikail. Ya, Okey, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Apa? Okey. Baik. Adakah saudara bersedia untuk soalan pertama? Sudah. Okey. Soalan pertama, bagaimana kita boleh merasai kebahagiaan dalam ibadah ini? Macam mana? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini atas soalan yang diajukan, Ya. iaitu kebahagiaan di 10 malam terakhir. Di mana bila kita sebut pasal kebahagiaan, ia merupakan salah satu benda yang bagi kita gembira. Bila kita Betul. dengar kebahagiaan tu, syok untuk diri kita. Tetapi kebahagiaan yang sebenarnya yang patut kita kecapi ialah kebahagiaan di akhirat. Di mana apa soalan yang telah moderator ajukan tadi itu berkenaan dengan kebahagiaan akhirat dan bukannya kebahagiaan dunia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita di atas dunia bukan untuk bahagia. Silap kalau kita kata, aku duduk kat dunia nak cari kebahagiaan. Awak aku tak dapat kebahagiaan. Silap. Allah tak ciptakan kita di dunia untuk kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan sebenarnya ialah di akhirat. Jadi Allah design dunia ni sebagai penjara, ujian untuk kita. Sebab tu kalau kita tengok orang yang beriman, orang yang nak berhijrah ke arah yang lebih baik, orang yang imannya bertambah, maka dia akan hadapi pelbagai ujian. Kerana apa? Kerana kebahagiaan tidak terletak pada dunia. Tapi kebahagiaan itu terletak di akhirat. Jadi jangan duk cari kebahagiaan kat dunia. Jangan duk kita duk condemn, awak lah aku tak bahagia kat dunia ni. Sebab Allah tak menciptakan kebahagiaan di dunia. Jadi berbalik pada soalan tadi, kebahagiaan, mencari kebahagiaan di malam 10 malam terakhir. Okay. Di mana alhamdulillah mulai malam ini kita telah pun masuk ke malam yang ke-20 Ramadan dan kita telah berada di penghujung. Telah masuk di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Di mana bila kita sebut 10 malam terakhir, semestinya di dalam 10 malam terakhir, di antara 10 malam terakhir itu Allah anugerahkan kita satu malam yang cukup bernilai. Di mana malam tu ia lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam apa? Iaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ni Rasulullah memang bersungguh-sungguh untuk, orang kata Rasulullah bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dan menjauhi segala perbuatan yang melalaikan pada malam-malam yang berharga tersebut. Seperti mana ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, apabila tiba 10 terakhir di bulan Ramadan ni, baginda buat apa? Di mana baginda akan membangunkan semua ahli rumahnya. Baginda akan membangunkan semua keluarganya. Isteri-isteri baginda akan bangunkan dan mengikat kainnya. Kain baginda ni, baginda ikat untuk menjauhi isteri-isteri dan serta menghidupkan malam tersebut. Di mana ini di antara kesungguhan baginda, di mana baginda sanggup menjauhi segala perkara untuk fokus beribadah pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini Rasulullah, bukannya kita. Ini Rasulullah yang dirinya maksum, yang dirinya sudah dijamin masuk syurga Allah, bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Apatah lagi kita, yang diri kita yang bukannya maksum. Diri kita ni memang orang kata sentiasa melakukan dosa. Biasa cerita kan. Betul. Setiap saat kita buat dosa. Kita tak akan terlepas pada dosa. Yang nak mohon kata, okey hari ni, nak mohon kata, hari ni aku tak buat dosa langsung. Itu dah nampak bohong. Kita mesti buat dosa. Tetapi kenapa kita masih tidak bersungguh-sungguh dalam mencari jalan untuk menuju kebahagiaan sebenarnya di akhirat ni? Ni malam Lailatul Qadar.
Siapa kita tak mau lakukannya? Jadi soalan tadi apa? Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang nak disebutkan di sini ialah apabila kita dapatnya malam Lailatul Qadar. Kerana tak semua orang dapat malam tu. Tak semua orang beruntung yang dapat malam tu. Hanya Allah pilih je. Ya. Memang istimewa semua malam Lailatul Ya. Qadar ni. Betul. Memang sangat istimewa di mana malaikat-malaikat akan turun pada malam itu. Dan ini untuk pengetahuan juga 10 malam terakhir ini ialah fasa maghfirah, iaitu fasa keampunan. Maka di 10 malam terakhir ini carilah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu di antara kebahagiaan juga. Okey. Jadi itu saya punya jawapan untuk soalan pertama. Okey. Terima kasih Tuh atas penguasaan ilmu bagi soalan yang pertama. Ya. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua boleh? Ya, boleh. Teruskan. Okey. Soalan kedua, bagaimana untuk kita menutup Ramadan dengan hati yang tenang dan tidak terlalu terleka dengan dunia? Macam mana tu? Boleh terangkan? Okay. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita dah ke penghujung Ramadan dan kita akan menutup bulan Ramadan. Dan semestinya bila kita sebut habis bulan Ramadan, bukan bermaksud habis bulan Ramadan ibadat kita pun habis. Bukan. Dia ramai yang orang kata umat Islam kebanyakan di seluruh dunia ni hanya menganggap Tuhan hanya ada di bulan Ramadan. Mereka hanya memperbanyakkan bulan ibadah di bulan Ramadan, tapi bulan lain pun tak buat. Jadi di antara cara untuk kita tutup bulan yang penuh mulia ini ialah dengan tetapkan dalam hati kita istiqamah melakukan ibadah. Kalau bulan Ramadan sebelum ni kita baca Al-Quran 4-3 muka surat sehari, maka istiqamahkan. Istiqamahkan kita baca di bulan lain. Sebab kita tak tahu. Mungkin bulan Ramadan tahun ini ialah Ramadan terakhir bagi kita. Dan kita pun tak tahu adakah Allah nak bagi kita kesempatan untuk hidup lagi ni. Lepas bulan Ramadan ni kita tak tahu. Mungkin kita akan mati di bulan lain selepas bulan Ramadan. Mungkin kita akan meninggal. Kita tak tahu tarikh. Jadi bila kita istiqamah dalam melakukan ibadah, insya-Allah merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan kematian husnul khatimah. Bila kita sebut kematian husnul khatimah, maka sudah tentu dia akan masuk syurga. Sebab kematian husnul khatimah ni bukannya senang nak dapat kan. Orang yang istiqamah dalam beribadat, maka dia akan mati dalam keadaan dia beribadat. Setiap seseorang itu, dia akan meninggal seperti mana kelakuan dia dekat hidup. Kalau diri bermaksiat, dia akan mati dalam keadaan maksiat. Kalau diri dia selalu pergi ke kelab-kelab malam, maka dia akan meninggal di kelab malam. Tapi kalau orang selalu buat solat tahajud kan, dia akan mati dalam solat tahajud juga. Betul. Orang yang buat ibadah macam solat tahajud, yang istiqamah di bulan Ramadan ni. Sebab 10 malam terakhir pun dia anjurkan untuk qiyamul lail. Dia istiqamah ni. Sampai habis Ramadan dia buat tahajud tak berhenti, ibadat tak berhenti, maka insya-Allah dia akan mati dalam keadaan beribadat. Jadi itu cara untuk kita menutup Ramadan dengan penuh sempurna, kerana bulan Ramadan ini ialah bulan penyucian jiwa. Dan bukannya bulan nak menunjukkan kita ni munafik. Sebab ramai yang munafik. Yang mereka di bulan Ramadan ibadah banyak, di bulan Ramadan meninggalkan maksiat. Tapi lepas bulan Ramadan dia pun sambung maksiat tu. Bahkan lagi teruk sebelum Ramadan ada yang berniat, okey bulan Ramadan aku nak stop maksiat. Lepas bulan Ramadan aku sambung balik. Maka takkan dapat kebahagiaan dekat akhirat dan dunia tu. Kebahagiaan yang sebenar kan. Ya, kebahagiaan yang sebenar. Ya, kebahagiaan sebenar tu dia takkan dapat. Bahkan orang yang berniat seperti itu, maka dosanya tidak akan diampuni di bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan kita tahu ialah bulan ampunan. Tapi orang yang niat lagu tu, Allah takkan ampunkan dia. Jadi, kalau ada yang masih menonton ni, yang masih berniat seperti itu, ubah. Seperti mana Allah masih lagi memberikan kita peluang di bulan Ramadan ini. Selagi orang kata masih ada bulan Ramadan ini, maka kita sama-sama ubah diri kita dan istiqamahkan diri kita ni sampailah habis penghujung bulan Ramadan. Dan pesanan saya sebelum kita menutupi podcast kita pada petang ini, pesanan saya untuk semua orang ialah di 10 malam terakhir ini bersungguh-sungguhlah dalam mencari keredaan Allah dan bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar. Sebab kebanyakan umat Melayu, masyarakat kita, bila main 10 malam terakhir, kosong, masjid kosong, tarawih kosong.
Alasan pergi mana? Pergi cari baju raya. Pergi bazar raya. Kita 10 malam terakhir dia nak dekat hari raya Aidilfitri ni akan banyak bazar yang buka. Kan? Betul-betul. Belah sana bazar yang menjual barang-barang. Macam-macam kan. Ya. Dekat raya pula kan macam-macam bazar raya Nak dekat jual raya. kan. Betul. Persiapan raya makin banyak. Jadi Betul. secara tidak langsung mereka telah mengsia-siakan waktu 10 malam terakhir. Jadi sama-sama kita fokuskan ibadat di 10 malam terakhir ni dan banyak kejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat malam Lailatul Qadar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Tuh atas perkongsian ilmu pada podcast hari ini. Okey. Jangan lupa untuk teruskan amalan baik di bulan Ramadan penuh dengan barakah ini. Dan semoga Ramadan pada kali ini lebih baik pada Ramadan yang lepas. Okey, terima kasih kepada para pendengar podcast kami pada hari ini. Okey, insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada episod podcast yang seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.